ustaz, kami lihat istihadah lama tarawih dan mai la ilaha illallah. Saat ni je duk royak. Boleh lah. Mana kata mayit hak fardu tu kita kena nak waktu mi'as mayit. Misalnya kita mari istihadah dah. Kita buat bersih sudah dah, kita mari ngorek. Baru lepas ngorek nak sampai isya tu kita kena buka tengok kali lagi. Buka selok tengok. Jangan selok dapat orang lah. Masuk tengok dah jambe. Tengok dapat orang berat ah. Kena royak belaka dak. Mana kata buka selok tengok. Jangan selok dapat orang masuk dah jambe ke. Buka selok tengok mari dak darah. Ada mari kita kena buat bersih. Nah, habis tu you kena pakai cawak tu. Pakai apa namai cedah. Dah. Buka tengok ada darah weh, ada darah pecah. Pecah buat bersih. Kena ajar agak bersih lah no. Berat nan ni. Buat bersih gapo siap dah, pakai cawak mula, pakai suar daleh, bagi maya isya. Lepas maya isya tu, mayalah tarawih hingga sampai sudah. Dimaah ke situ. Dimaah ke kano. Nah, darah istihadah ni yang mari tak banyak ke. Dimaah ke. Nah, sebab tu maya waktu tu kena ambil semaya nak waktu. Misalnya kita ambil air maya waktu ngorek. Lepas tu asal nak maya air maya tak boleh tak boleh. Kena selok tengok dulu. Kalau tak tubik tak apa. Kalau tubik kena buat bersih. Mi ais maya asar. Lepas maya asar pula, kena tengok pula nak maya ngorek. Kalau mari darah kena buat bersih. Mi maya basuh, mi maya mula maya ngorek. Lepas ngorek pula nak maya isya. Ngorek bukan lepas ngorek kena tengok pula. Kalau mari darah kena buat bersih. Buat bersih sudah mi ais maya mula maya isya. Lepas maya isya tu, dimaafkan kita maya tarawih. Maya tarawih sampai sudah.